Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang? Selamat kembali rancangan dalam Siar TV. Okey, hari ini saya pun pendapat pada orangnya sebab kenapa nak isu undi 18. Belum ada deklarasi. Apa yang kau nak buat, buatlah dengan korang. Yang disebabkan kenapa diundi 18. Belum ada perancangan. Ya. Kenapa disebabkan undi 18, tapi memang orang tu tak akan percaya dah. Kerana undi 18 bermaknanya dia dianggap sebagai perosak masa depan negara kita. Ya. Sebab kenapa, mengapa dan ditanya mengapa. Jadi sebab kenapa undi 18 ni memang tak dipercayai. Pasal apa? Diorang selalu je korang nak buat apa-apa. Kalau undi 18 bermaknanya dia dianggap rosak negara kita. Rosak negara kita, tahu tak? Rosak negara kita. Kalau undi 21 tahun boleh percayai apa ke semua. Diorang ni sebab kenapa undi 18 tu memang tak percaya lagi. Pasal apa? Diorang ni pasal apa tahu? Diorang ni sebab kenapa undi 18 memang nak rosak masa depan negara. Asasi pemain TikTok aja mak empit lah, lepas tu apa ke semua ni, itu semuanya tak dipercayai. Lepas tu ada gangster kan. Pasal gangster kan, kalau undi umur 18 tahun asasi, kalau 18 tahun memang tak percaya dah. Dia ikut kata negara Konoha punya pasal kan. Aku rasa dah tak lama lagi. Pasal apa tahu? Diorang ni sebab kenapa undi 18. Apa tu undi 18? Maknanya diorang ni tak faham. Ahli politik maknanya tak faham lagi apa yang nak buat. Diorang semuanya tak percaya apa kalau kau nak buat. Kalau undi 18 tahun, belum masuk ke universiti, belum nak undi, tiba-tiba kau nak boleh nak masuk U, tapi tiba-tiba kau nak mengundi. Macam tu ke? Lain lah lepas universiti ke apa ke semua kan, apa ke semua ni. Diorang ni semuanya undi 18 tak boleh pakai dah. Undi 18 memang tak boleh pakai dah. Betul apa yang saya cakap. Kita rasa nak keluar punya video ni. Kita tengok video ni. Kita tengok tu video ni. Tengok. Lebih aman, lebih makmur dan dapat dimajukan dengan lebih efisien dan berjaya. Itulah saranan saya sebagai pemimpin NGO nasional yang lama, dan kita betul akan pastikan sebelum akhir tahun ini kita akan bertindak. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak kenapa kerajaan pada tahun 2022 pilihan raya yang ke-15 sampai tergantung? Kerana tiada parti politik yang menang secara majoriti. Inilah salah satu akibatnya daripada undi 18, iaitu golongan yang berumur 18 ke 21 dan yang masih di persimpangan tidak
tak tahu lagi nak menghala mana pun apa tu kehidupan mereka. Masa tu mereka baru lepas sekolah, nak ke universiti ke, nak ke kolej mana ke, nak kerja ke. Saya pun ada anak 3 orang. Tapi alhamdulillah dah lepas umur 21 tahun. Cuba tanyalah 18 ke 21 tahun ni. Mak ayah pun masing-masing pun nak menyampah tengok anak-anak dia. Sebab apa? Menyemak je kat rumah. Baru kau rasa, baru kau faham dah apa yang kau nak buat. Diorang ni kalau 21 tahun lepas masuk U boleh lah apa yang kau nak buat. Lepas masuk U boleh buat undi ke, daftar ke apa semua. Boleh, tak masalah. Kalau umur 18 tahun tak boleh. Tak boleh undi umur 18 tahun. Dia kau kata zaman ni JAP ni punya pasal apa ke semua ni. Kau kena fikir lah. Fikir. Kau kena faham tak? Apa yang kau nak buat, buatlah. Itu aku cakap. Kenapa undi 18 ni masih yang belum akal. Undi 18 ni memang belum masuk akal. Masih nak masuk U, tiba-tiba undi 18 diperkenalkan. Buat apa? Sepatutnya kalau undi 21 tahun boleh, tak ada masalah. Kalau undi 18 maknanya dia tak percaya. DAP ni memang tak percaya. Aku tak percaya kepada DAP. Dengan undi 18-nya bermaknanya dia rosak nama negara kita. Dia asyik skor TikTok ke apa ke, dia buat menari apa semua. Lepas tu rempit lah, lepas tu apa. Aku tak percaya pada undi 18 yang belum relevan lagi. Kita tetap undi 21 tahun. Baru boleh genius daripada undi 18. Memang tak guna langsung. Sepatutnya kalau undi 21 tahun masih berguna dan dipakai daripada undi 18. Kau kena faham tak? SPR-nya dah ditetapkan pada undi 21 tahun. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Aku ni kalau umur 18 ni tak payah undi lah. Kecuali umur 21 tahun. Kalau umur 24 tahun boleh lah, tak masalah. Itu lah aku cakap. Kalau undi umur 21 tahun boleh, tak ada masalah. Kalau undi umur 18, rosak nama negara kita. Jangan nyanyi macam negara Konoha sana tu. Negara Konoha ni memang macam ni ke? Undi umur 17 tahun memang rosak nama negara kita. Negara diorang ni. Sampai berjuta lah, berapa semualah. Saya ingatkan pada rakyat Malaysia, jangan jadi macam negara Konoha tu sendiri. Jangan jadi macam Indonesia tu sendiri. Kau kena akal. Jangan jadi macam negara Indonesia yang IQ 78. Okey? Ingat amaran yang kali terakhir bagi saya. Saya berharap kita doakan supaya Najib Razak kembali memerintah di PRU yang ke-16 nanti. InsyaAllah. Saya sokong bosku, bukan Madani. Faham tak? Aku bukan Madani tau. Aku sokong bosku. Kau faham tak? Jangan main-main ya. Mahkamah dikeji. Tahu tak? Okey, itu saja yang aku cakap. Okey? Bye, Assalamualaikum.